Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya syukur alhamdulillah kita dapat pada pagi ini kita dapat lagi sekali bersama-sama dalam sesi podcast PPD Marang untuk ke siri yang keempat lah kalau diikutkan. Dan pada alhamdulillah juga pada pagi ini kita bertuah. Pada pagi ini kita menjemput Cikgu Salamah binti Muhammad, guru PPKI daripada SK Keluluk. Untuk hari ini insya-Allah kita akan membicarakan berkaitan dengan pembudayaan pendidikan digital lah di kalangan guru-guru PPKI, termasuklah dalam PDP, PPKI dan juga macam-macam amalan lagi lah. Okey, Cikgu Salamah, pertama saya nak tanya Cikgu Salamah, apa khabar hari ni? Alhamdulillah. Saya tak cuti ke? Bercuti sempat semalam. Sempat balik. Alhamdulillah. Dan juga sebelum kita nak pergi kepada kita nak menceritakan macam mana pendigitalan dalam pendidikan PPKI ini juga, terlebih dahulu kita nak tahulah dari segi overview Cikgu Salamah. Mungkin di kalangan kita, di kalangan kami di PPD, di kalangan guru-guru, di kalangan sekolah dah tahu apa itu PPKI. Tetapi mungkin di kalangan warga luar, orang luar tidak tahu apa itu PPKI. Jadi sebelum kita memulakan bicara kita untuk lebih lanjut, saya minta Cikgu Salamah berkongsi sedikit berkaitan apa itu PPKI sebenarnya, Cikgu Salamah. Ya, pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak PPD, Encik Amin Bidin kerana menjemput saya hari ini. Jadi PPKI ialah program pendidikan khas integrasi di mana Kementerian tubuhkan untuk menerima anak-anak yang berkeperluan khas, murid berkeperluan khas ke sekolah. Jadi pendidikan khas mempunyai silibus yang lebih rendah sikit dan dia ada mempunyai KKSR yang tersendirilah. KKSR PPKI. Ada tak Cikgu Salamah dari segi kategori dia, murid macam mana tu untuk yang melayakkan masuk PPKI tu? Untuk ke murid yang layak masuk ke PPKI, kita ada KPM telah mengkategorikan beberapa. Contoh di SK Keluluk kita masalah pembelajaran, ada masalah penglihatan mungkin di sekolah lain, dan juga masalah pendengaran. Ada kategori, 3 kategori utama itulah. Dan masalah pembelajaran menerima pelbagai kategori. Autism, kurang upaya pembelajaran, masalah fizikal, dan pelbagai lah. Itu untuk kategori masalah pembelajaran. Dan untuk melayakkan mereka ataupun anak-anak kita yang ada masalah-masalah untuk melayakkan masuk ke kelas PPKI ini, adakah ianya perlu mendapat pengesahan daripada KKM? Macam mana proses dia? Cikgu cerita sikit lah. Prosesnya untuk murid ke pendidikan khas, ke MBK, murid yang berkeperluan khas ini perlu menjalani ujian di hospital. Untuk mengesahkan bahawa murid perlu dan boleh memiliki kad OKU. Seterusnya kita akan mendapat pengesahan sebagai orang kurang upaya di Jabatan Kebajikan, dan boleh terus ke PPD daerah masing-masing untuk penempatan ke sekolah. Kita dah dapat gambaran apa itu PPKI dan macam mana proses dia untuk menempatkan anak-anak kita ke PPKI lah. Dan juga kita sekarang ni kita nak skopkan kepada PPKI di SK Keluluk sendiri. Kalau kita tengok di SK Keluluk ni, dia ada satu program PPKI. Lepas tu kita nak minta cikgu ceritakan sikit lah berkaitan dengan enrollment, dari segi enrollment dan juga bilangan. Mungkin dari segi enrollment murid PPKI di SK Keluluk, termasuklah dari segi enrollment guru itu sendiri di SK Keluluk. Silakan Ibu. Di SK Keluluk, alhamdulillah kita telah mendapat peruntukan untuk kelas yang baik. Kita ada 4 kelas. Jadi guru kita ada 8 orang guru, termasuk PKPK, guru penolong kanan pendidikan khas, 3 orang pembantu pengurusan murid, PPM, dan murid kita setakat ni kita ada 52 orang, termasuk 2 orang inklusif penuh, di mana murid yang mempunyai kad OKU boleh belajar bersama murid perdana di aliran perdana.
Ya. Okey, 53 enrollment murid dan juga dari segi fasiliti ni, kelas ni macam mana? Dia berapa kelas dan macam mana boleh satu kelas tu berapa orang yang biasanya duduk? Okey, sekarang ni di SK Kelulur kita cuba untuk memudahkan pembelajaran tu. Okey, kita telah kata mengkategorikan murid mengikut umur dan juga tahap masing-masing. Murid yang low function kita tempatkan di kelas yang pertama. Okey. So kita ada 4 kelas semua dan 3 kelas lagi kita ikut umur. Jadi kita ada kelas setakat ni tahun 1, 2, 3 dan 4 untuk tahap 2. Jadi di dalam kelas dari segi kerusi meja alhamdulillah cukup. Okey, pembahagian murid tu kira tidak tentulah, dia 10 orang ke atas. Mana minimum 10 orang? Minimum 10 orang. Setakat ni mengikut bilangan yang kita ada lah. Okey, memandangkan 50, 2 tu 2 di aliran perdana. Dan kelas kita melebihi lah, satu kelas tu boleh kepada 13 orang. 13, kita ada 4 kelas saja. Okey, jadi kemudahan yang lain, setiap kelas dia ada maksimum tak apa satu kelas? Sebenarnya kalau ikutkan kita sepatutnya 10. Tapi memandangkan kata ibu bapa memahami keperluan pendidikan anak-anak OKU, jadi kita menerima lebihan murid yang masuk ke PKI lah. Jadi kita usahakan untuk sediakan kemudahan sebaiknya lah dari segi kursi dan meja tu. Okey. Okey, kita dah dapat gambaran lah, overview berkaitan dengan PPKI secara umumnya. Lepas tu dari segi fasiliti dan juga enrollment PPKI di SK Kelulur. Sekarang ni kita nak fokus kepada pendidikan digital je, walaupun kita sekarang ni memang dah berada dalam pasar pendidikan digital dan kerajaan dan juga KPN sendiri pun telah minta kita melaksanakan dasar pendidikan digital itu sendiri. Dan saya tahu di SK Kelulur berlaku benda ini, termasuklah di dalam unit PPKI pun berlakunya pelaksanaan pendidikan digital itu sendiri. Dan saya tahu di Kelulur telah berlaku dalam PPKI dan juga bermaksud bukan sahaja berlaku dalam pengurusan, tetapi dalam PDPC-nya sekali, mungkin dalam pengajaran PPKI sendiri lah. Jadi saya nak tanya cikgu sikit lah, macam mana ianya berlaku di SK Kelulur, pemberdayaan pendidikan digital ini termasuklah dalam PPKI, dan apa yang menjadikan ianya berstatus memberdayakan pendidikan digital itu? Dari segi apa yang PPKI laksanakan? Okey, terima kasih. Di sini di dalam pendidikan di SK Kelulur dan juga PPKI itu sendiri, di mana pendidikan digital tu dilihat dalam penggunaan platform D5 yang disarankan oleh KPM itu sendiri, di mana guru-guru menggunakan platform D5 untuk kuis murid-murid PPKI, sama ada di dalam kelas ataupun untuk di kerja rumah di rumah. Selain itu juga penggunaan smart TV yang kita gunakan untuk set induksi murid. Ada berapa smart TV di? Ada setiap satu kelas ada satu. Okey. Dan kita juga ada makmal komputer sekolah yang kita boleh akses untuk murid kita. Memang sekali satu kelas satu sesi memang cukup lah. Dan juga Chromebook juga kita ada sumbangan daripada ibu bapa yang boleh murid-murid gunakan. Selain daripada aktiviti di kelas, guru menggunakan interaktif kuis daripada internet, dan juga video-video yang pembelajaran yang boleh dilihat oleh murid. Kita juga galakan digital ni, kita juga menggalakkan murid kita, murid PPKI itu sendiri menyertai pelbagai pertandingan digital. Jadi perlu ke saya explain pertandingan direct atau macam mana? Okey, cikgu dah ceritakanlah mana pemberdayaan berlaku dalam pelbagai aktiviti lah, PDP untuk murid-murid PPKI. Dan saya juga percayalah daripada hasil pemberdayaan digital itu mungkin juga SK Kelulur banyak pencapaian mungkin di peringkat daerah, peringkat negeri,
Boleh tak cikgu ceritakan sebuah sedikit, ataupun nak cerita semua pun tak apa, berkaitan dengan pencapaian-pencapaian murid PPKI dalam pendigitalan lah. Tapi biarlah pencapaian peringkat mana pun boleh cikgu kongsikan sikit. Okey, kira alhamdulillah SK Keluluk memang menyambut baik dasar pendidikan digital KPM, dan kami menyahut semua aktiviti yang disarankan. Okey, antara pencapaian yang terbaik setakat ni di PPKI sendiri, SK Keluluk, kami telah berjaya menjadi johan untuk pertandingan mencipta robot keterangkuman di bawah Malaysia Tech Olympic selama 2 tahun, pada tahun 2023 dan juga 2025. Okey, di mana pertandingan Malaysia Tech Olympic ni memberi pendarahan kepada murid tentang robotik. Dalam masa yang sama, kita menggunakan Canva untuk dokumentasi semasa pertandingan. Selain itu juga kita ada pendedahan coding menggunakan Microsoft Code. Selain daripada itu, kita juga menyertai pertandingan drone, di mana murid-murid perlu merakamkan pembikinan drone masing-masing dan juga upload ke media sosial YouTube. Okey, dan juga murid juga menyediakan borang perlu menggunakan Canva lah. Selain daripada itu, pencapaian kami juga, kami telah menyertai MYRC 2025, di mana pengaturcaraan Reka Educate, di mana alhamdulillah juga pertandingan ini peringkat kebangsaan, dan SK Keluluk PPKI kita berjaya mendapat sagu hati kebangsaan. Itulah pencapaian yang tertinggi setakat ni. Dan sebenarnya PPKI sendiri menyertai pelbagai lagi pertandingan yang yang dianjurkan oleh negeri lah, yang berkenaan dengan online. Dari segi poster digital, PPDA, dan juga video masakan di bawah persatuan dan sebagainya lah. Okay, terima kasih cikgu. Cikgu dah cerita berkaitan dengan pencapaian. Saya agak ni lah, saya agak kagum dan respect lah pada cikgu-cikgu di SK Keluluk, cikgu-cikgu PPKI. Kalau kita tengok dari segi pencapaian tu sangat-sangat luar biasa lah. Dari segi pencapaian tu, kalau kita tengok murid-murid arus perdana biasa pun saya rasa susah nak mencapai kejayaan-kejayaan seperti yang cikgu ceritakan tadi. Tetapi alhamdulillah, dengan berkat kesungguhan tim cikgu sendiri, macam mana nak membimbing anak-anak PPKI kita sehingga mencapai pelbagai kejayaan, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, dan banyak macam-macam lagi kejayaan. Dan saya rasa memang sesuai lah dengan pelbagai kejayaan, dengan pembudayaan digital dalam PDP itu sendiri. Maka sesuai lah SK Keluluk ini diangkat sebagai calon untuk anugerah duta peringkat kebangsaan lah, untuk mewakili Terengganu. Dan okey, cikgu dah cerita tadi berkaitan dengan pembudayaan, lepas tu pencapaian. Dan last sekali saya juga nak mohon cikgu nyatakan harapan cikgu lah. Harapan cikgu bukan sahaja pada PPKI cikgu, tetapi harapan cikgu dari segi pemberian digital di peringkat sekolah juga, di peringkat sekolah, peringkat arus perdana sekolah, dan juga sebolehnya kalau harapan cikgu juga untuk peringkat daerah dan juga untuk semua guru-guru lah. Harapan macam mana nak membudayakan pendidikan digital ini cikgu? Jadi harapan saya lah mewakili PPKI Kesmat, kira mengharapkan semua guru, terutamanya di PPKI sendiri dan juga SK Keluluk, kira sama-sama menggunakan sepenuhnya platform Delima, di mana di dalam platform Delima kita mempunyai pelbagai aplikasi dan juga kita boleh sambung kepada pelbagai aplikasi digital yang memudahkan untuk pengurusan PDPC kita, di mana selain itu juga alhamdulillah SK Keluluk telah menggunakan ERPH untuk rancangan pengajaran. Jadi kita akan teruskan dengan pelbagai aktiviti yang menarik lah, menggunakan aplikasi Delima, yang orang kata kita boleh mencapai Gemini, mencapai
Persediaan antarabangsa. Persediaan antarabangsa dan juga mewujudkan bahan-bahan bantu PDPC kita secara digital. Sebenarnya melalui platform D5 tu kita ada item-item yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan bahan PDPC kita secara digital dan lebih menarik. Lebih menarik. Jadi semoga semua guru bersemangatlah untuk menggunakan platform digital yang sedia ada bagi pencapaian murid-murid kita, dan juga persijilan digital juga. Semoga guru-guru tidak jemu dan bersemangat menjawab soalan untuk kemahiran di digital. Saya rasa itu saja. Okey, terima kasih kepada Cikgu Salmah binti Muhammad di atas perkongsian berkaitan dengan pemudaan digital di SK Keluluk, terutamanya kelas PPKI, dan juga cikgu dah cerita tadi berkaitan dengan pencapaian dan harapan cikgu. Dan saya juga saya Cikgu Amiruddin Abdul Wahab Timbalan Pemimpin Satu Pelajaran sangat-sangat menyokonglah semua gerakan pemudaan digital di peringkat sekolah. Dan kalau di arah barang kita sendiri, PPD sendiri cikgu PPD sendiri pun akan mewakili negeri Anugerah Duta Peringkat Kebangsaan, dan SK Keluluk mewakili negeri juga peringkat kebangsaan bagi kategori PPKI, dan kita juga ada beberapa lagi termasuklah SK Bukit Gasing Anugerah Duta Khas, lepas tu SMK Bukit Sawa dan juga SMK Dua Guling. Okey, banyak pencapaian-pencapaian kita lah di peringkat daerah berkaitan dengan pendidikan digital. Dan harapan saya sendiri bukan saja, insya-Allah bukan saja SK Keluluk akan berjaya dalam pendidikan digital, tetapi saya mohon juga kepada SK Keluluk supaya benda ini menjadi satu bukan kejayaan SK Keluluk saja, tetapi perlu membantulah sekolah-sekolah lain, terutama sekali kalau cikgu PPKI, bantulah PPKI di daerah kita untuk melaksanakan pendidikan digital inilah, supaya kita dapat memaksimalkanlah pencapaian pendidikan digital di peringkat daerah. Dan sekali lagi Cikgu Salmah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Salmah binti Muhammad daripada SK Keluluk di atas perkongsian dalam podcast kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi podcast yang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.